Satu malam tu Ngai datang, kereta Satria Wak Cheng datang. Aku cakap, takkan budak ni sial. Aku cakap, takkan budak ni, aku pernah nampak budak ni sial pergi karaoke dengan mak dia sial. Budak ni aku tahu ni budak pendek ni, aku cakap ni rambut perang ni kan. Satria tu polis punya dulu. Aku tahulah, aku mak rempit, polis dalam Kulai mesti aku tahu pakai kereta apa, pakai motor apa. Senang nak lari. Aku memang ingat kereta-kereta polis semua. Bukan kereta polis betul. Peronda tu peronda lah, di kereta kepunyaan polis ni. Aku tahu lah kereta Wak Cheng. Wak Cheng ni memang tangkap budak rempit lah. Wak Cheng tu pun dah meninggal lah, aku cakap. Tapi Wak Cheng dah jual ya Satria dia ni. Budak ni beli Satria ni. Aku kenal ni budak ni kan. Terus aku tengok, Allah, budak ni siut. Ini budak ni aku tahu ni duduk Taman Puteri ni, aku cakap ni kan. Datang mana saya datang lawak budak ni. Dan tamak di karaoke saya dulu aku nampak. Dulu karaoke kedai makan lah, yang bayar RM2 tu kan. So memang suka karaoke. Mak dia pun suka karaoke.